Hey, what's up guys? Aku ni bukan demam ke tak sihat ke, bukan. Cuma aku bangun sahur tadi, aku baru perasan tak record lagi voice over video ni. Ya Allah, pasal record lah time bangun sahur ni dengan mamai. Kita tumbuk dulu satu sudu kecil black pepper, 3 ulas bawang putih dengan 3 akar ketumbar. Tumbuk sampai lumat macam ni. Lupa nak bagi tahu kita nak buat sup ikan merah. Lepas tu masukkan 1 biji bawang merah, serai sebatang yang dipotong panjang. Kenapa potong panjang jangan tanya dek. Tengah ngantuk tak boleh buka mata ni. Lepas tu masukkan air dan tambahkan sup bunjuk ikan ni beli kat supermarket. Lepas tu masukkan serbuk perasa, garam, gula, serbuk semualah seasoning dia tu, and tambahkan cili padi 6 biji. Kenapa 6 tak tahu, tumbuk je, letak je. Lepas tu masukkan ikan merah. Kalau tak ada ikan merah, ganti je apa yang ada kat dapur tu, siakap ke keli ke, boleh, asalkan ikan je. Lepas tu letakkan tomato sebiji. Lepas tu letak apa lagi Sekejap aku recall balik. Lupa kena tumis darat dulu. Lepas tu korang tumiskan bawang ros dalam 5 biji yang dihiris nipis, and then sekali dengan cili kering. Lepas tu letak kat atas. Barulah cantik kita punya sup tu. Bawang goreng tu yang bagi sedap sebenarnya. Lepas tu letak daun sup, perakan limau bagi masam semua. Dah habis ke video ni? Ya Allah, tak habis lagi, panjang lagi, kena sambung lagi kejap, sikit lagi. Okay, lepas tu boleh makan nasi putih. Nasi putih baru kena remind juga cara nak makan. Letak je atas nasi, boleh makan sekali semua. And ready untuk dihidang. Boleh semua belajar. Terima kasih, cikgu nak tidur je. Selamat mencuba. Tak kena bagi macam-macam pedas-pedas. Rasa ketumbar daun sup semua sedap. Boleh try kat rumah. Selamat berbuka.